Jadi ke? Jadi. Bayar RM25. Wah. Tak ada bayar RM25. RM25. Sono. Dia tengah nak tengok-tengok kereta. Tak boleh untuk cucu. Tak cucuk pun dia letakkan charger tu dekat sini. So macam dia take advantage lah. 2 hari lepas Tesla baru announce yang EV lain boleh start pakai. Dan hari ni saya dah nampak dah ada kereta yang selain daripada Tesla pakai charger dekat facilities untuk supercharger. Cuma menariknya bila Porsche ni parking dekat sini, so yang saya perasan dia tak cucuk pun dia letakkan charger tu dekat sini. So macam dia take advantage lah announcement untuk yang bukan Tesla pakai charger, supercharger. Dan yang ni pula dia tak charge pun atas saranan geng-geng Tesla. So kalau nampak mana-mana Tesla yang parking dekat supercharger tapi tak charge, kita tolong dia, tolong chargekan. Kita bantu sama-sama geng Tesla. So harap tak menyalahgunakan kemudahan yang Tesla dah bagi.